Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Hari ini kita akan menyaksikan satu lagi aksi menarik Liga Super musim 2026-27 apabila Sabah FC akan turun beraksi menentang Star City FC. Perlawanan ini akan berlangsung pada jam 8.15 malam ini di Stadium Likas Kota Kinabalu. Jadi sementara kita menantikan sepak mula perlawanan, jom sama-sama kita dengarkan sedikit ulasan dan melihat apa yang boleh dijangkakan daripada pertembungan menarik ini. Bagi Sabah FC, beraksi di hadapan penyokong sendiri sudah tentu menjadi satu kelebihan besar. Sorakan penyokong di Stadium Likas pastinya akan menjadi pembakar semangat buat pasukan Sang Badak untuk memburu 3 mata. Sabah juga pastinya mahu menunjukkan bahawa mereka mampu menjadi antara pasukan yang memberi saingan hebat dalam saingan Liga Super musim ini. Dengan beberapa perubahan dan persiapan pasukan menjelang musim baharu, aksi pertama sentiasa penting untuk membina keyakinan. Namun Star City FC bukan lawan yang boleh dipandang mudah. Pasukan yang sebelum ini dikenali sebagai Immigration FC kini tampil dengan identiti baharu sebagai Star City FC. Jadi sudah tentu mereka juga mahu mencipta sesuatu yang positif dalam saingan Liga Super musim ini. Bagi aku, antara perkara paling menarik untuk kita lihat nanti ialah bagaimana kedua-dua pasukan memulakan permainan. Adakah Sabah akan terus menekan sejak awal permainan dengan kelebihan beraksi di laman sendiri, atau Star City FC mampu bertahan dengan baik dan cuba mengejutkan Sang Badak menerusi serangan balas? Kalau Sabah dapat mengawal permainan sejak awal dan menggunakan sokongan penyokong dengan sebaik mungkin, peluang untuk mereka mendapatkan keputusan positif memang cukup cerah. Tetapi dalam bola sepak, kita tahu apa sahaja boleh berlaku. Star City FC juga datang dengan misi mereka sendiri dan sudah tentu tidak mahu pulang dengan tangan kosong. Jadi Sabah perlu sentiasa berwaspada, terutama sekali ketika menghadapi serangan balas. Jadi apakah ramalan anda untuk perlawanan ini? Mampukah Sabah FC memanfaatkan kelebihan beraksi di Stadium Likas? Atau Star City akan mencipta kejutan? Jangan lupa tinggalkan ramalan skor anda di ruangan komen. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like, share dan subscribe Studio Bola MY untuk lebih banyak cerita, ulasan dan perkembangan terkini bola sepak Malaysia dan ASEAN. Jumpa lagi. Assalamualaikum.